Baru-baru ini muncul di media sosial melibatkan satu insiden pergaduhan antara 3 orang guru telah mengejutkan warga sekolah menengah di Johor Bahru. Pergaduhan itu dikatakan berpunca daripada perbezaan pendapat mengenai kaedah pengajaran. Difahamkan ketiga guru tersebut ingin membuktikan siapa yang lebih mahir dan berpengalaman dalam mengendalikan program motivasi pelajar yang akan dilaksanakan sejak minggu lagi. Kejadian berlaku semasa sesi mesyuarat guru petang semalam. Menurut saksi kejadian, pertikaian bermula dengan hujah akademik namun semakin tegang sehingga berlaku gangguan lidah dan hampir melibatkan kekerasan fizikal. Pengurusan sekolah telah campur tangan serta melaporkan perkara itu kepada pejabat pendidikan daerah untuk tindakan lanjut. Ketiga guru terbaru kini diarahkan bercuti sementara siasatan dijalankan. Dalam balik itu, pihak PLBG dan Ibaga meluahkan pertimbangan terhadap insiden tersebut dan berharap ia tidak mencecahkan nama baik sekolah serta emosi pelajar. Semoga insiden ini menjadi pelajaran buat kita semua. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada rakan sekelas saya yang berada di pentas. Saya Nabila Amira binti Nurasan selaku wartawan lapangan. Kini saya berada di lokasi kejadian. Saya telah percaya mendapatkan video asli salah seorang saksi yang berada di tempat kejadian. Kejadian berlaku kira-kira 11 pagi ketika sesi mesyuarat. Baiklah, saya akan taikkan video tersebut pada pemeran utama berkaitan kes tersebut. Sebelum itu, perbuatan melibatkan beberapa guru tersebut diibaratkan sebagai anak gelar yang hendak diajar membaca. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan menayangkan video perkenaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua, kita akan ada satu program iaitu program motivasi pelajar. Berbagai aktiviti yang akan dijalankan. Semua boleh tengok. Jika saya bertanya, untuk program ini, siapa sahaja yang terlibat? Antara yang terlibat ialah guru dan pelajar di kelas 5. Ada sebenarnya penjelas? Saya akan menjadi penjelas dalam program tersebut. Kerana saya pernah menguruskannya semasa jadi PT dan juga saya yakin boleh melakukannya dan ini hingga saya. Pada pendapat saya, mungkin Ewa yang boleh menjadi pemandu sahaja kerana Ewa tidak baru sahaja membolehkan mereka di sekolah ini. Tapi saya berpendapat pula, saya rasa saya lebih berkemahiran dalam IT kerana nak dibagikan cikgu tidak pandai dalam kemahiran IT kerana cikgu menggunakan pengajaran yang lama dan juga lama daripada zaman sekarang. Saya bersedap. Saya rasa semua orang tahu siapa yang paling layak dan rugilah kalau tak gunakan waktu. Cikgu ini bukan sahaja sudah lama berlibat dengan sekolah ini, tetapi ia juga menjadi rujukan untuk guru-guru di sini juga. Tapi dalam pengalaman
dikirakan. Saya semasa dari MBJ tu bukan dikirakan. Sebab saya pun berbakat juga dalam dunia IT ni. Tapi cikgu, saya dengar aku akan pada cikgu Wani. Kerana belum boleh orang baik kepada cikgu. Saya tak pengalaman. Sebab saya bila di MBJ tu, takkan nak dikirakan cikgu Wani dulu di sekolah sini. Takkan nak dikirakan itu saja. Habis tu semasa saya di sekolah lalu, semasa di MBJ, dia dikira. Saya rasa betul. Saya rasa saya boleh menjadi pembinaan utama dalam program ni. Kerana dibandingkan cikgu Wani tak nak aku yang menjadi pembinaan utama. Bukankah saya ni yang bersemangat ni ingin jadi pembinaan utama dalam program tersebut? Ya, betul. Kita nampak kan orang sebenarnya kepentingan kita ni. Saya rasa saya patut campur masuk campur dalam hal ni. Sebab cikgu Wani dengan cikgu Ahmad sesuai untuk jadi pembinaan utama. Tapi bukan masa untuk cikgu Akila untuk jadi pembinaan utama untuk masa sekarang. Sebab program besar-besaran ni sesuai untuk cikgu Wani, untuk cikgu Akila. Sebab cikgu Wani mungkin lebih tenang dalam menyelesaikan masalah, dan cikgu Wani banyak cikgu Wani yang susah menerima pendapat orang lain. Biarlah saya pun, kalau saya berada pada yang tidak macam ni, tekanan yang macam ni, saya rasa saya boleh menjalankan strategi dengan baik. Kalau dengan cikgu Wani, saya tahu dia seorang yang sabar dan juga mendengar pendapat orang. Saya juga mendengar nasihat orang. Bukankah saya sepatutnya menjadi pembinaan utama? Cikgu Akila mungkin boleh belajar daripada cikgu Wani dahulu sebelum menjalankan aktiviti yang akan datang. Saya tidak mahu dibimbing oleh seseorang. Saya mahu menjadi pembimbing orang. Faham tak? Memang betul lah boleh cikgu orang kita akan berjaya. Tapi pengalaman tak datang dari segi mata. Kadang-kadang yang kita fikirkan tu tak semudah untuk kita fikirkan. Memberi bahasa, anak guru pun masih belajar untuk memanjat sebelum dilepas ke ruang guru. Bagaimana? Beri bahasa tu bagi kesinian bagi saya. Kerana beri bahasa tu, saya tahu dia perlukan masa dan juga pengalaman untuk belajar sesuatu. Tapi saya tahu, saya sudah berpengalaman pun semasa saya menguruskan semasa MBJ. Itu pengalaman tu. Dan juga, saya rasa lah, semua orang kat sini bersungguh dengan cikgu Wani untuk jadi pembinaan utama. Saya nak juga menjadi pembinaan utama dalam program ni, betul? Tapi cukup. Kita nak sebut. Kita biasanya sebagai pendidik bukan nak tinggal bilang. Dicumrakan dengan penjelasan ni, biasa yang berdosen. Semua baru surat.